Bergson bukan sahaja menjaringkan gol, tapi malam ini dia mencipta sejarah di hadapan ribuan penyokong Harimau Selatan. Apa sebenarnya yang berlaku di Stadium Sultan Ibrahim, sehingga JDT mampu membenam Bangkok United dengan keputusan mengejutkan 4-0? Tunggu dulu, anda pasti tak sangka bagaimana perlawanan ini bermula penuh drama, termasuk detik VAR yang membuat penyokong berdebar. Jom kita bongkar kisah penuh aksi, gol, dan kejutan yang terjadi dalam pertembungan sengit Shopee Cup ini. Johor Darul Ta'zim, JDT, sekali lagi membuktikan status mereka sebagai gegasi Asia Tenggara, apabila membenam Bangkok United dengan jaringan 4-0 dalam aksi kedua Shopee Cup, yang berlangsung penuh sengit di Stadium Sultan Ibrahim, malam tadi. Bayangkan suasana di stadium, ribuan penyokong Harimau Selatan bergemuruh memberikan sokongan padu. Dari tiupan whistle pertama, Bangkok United cuba menguasai permainan dengan serangan awal seawal minit ke-5, namun Shihan Hazmi teguh di gawang JDT, menafikan segala percubaan mereka. Drama tercetus pada minit ke-18 apabila Bangkok United dihadiahkan sepakan penalti. Namun selepas semakan VAR, keputusan itu dibatalkan kerana terjahan John Irazabal ke atas Mohsen Al-Ghassani didapati tidak berbahaya, membuatkan penyokong JDT bersorak lega. Separuh masa pertama berakhir tanpa jaringan, tetapi babak kedua membuka lembaran berbeza. Minit ke-46, Bergson da Silva meledak gol pembukaan hasil hantaran cantik Oscar Eribas yang memecah kebuntuan. Hanya 6 minit kemudian, penyerang kebangsaan Malaysia Joao Figueiredo pula menggandakan kedudukan dengan gol kedua, yang membuat stadium bergoncang. Bangkok United cuba bangkit, namun JDT terus garang. Minit ke-73, Bergson sekali lagi menemui sentuhan berbisa untuk menjadikan kedudukan 3-0. Dan ketika perlawanan menghampiri penghujung, Bergson melengkapkan hat-trick sensasi pada masa tambahan, menutup malam penuh gemilang Harimau Selatan dengan keputusan 4-0. Dengan kemenangan ini, JDT bukan sahaja meraih 3 mata penuh, tetapi juga menghantar mesej jelas, bahawa mereka bersedia menggempur pentas ACL Elite. Seterusnya, JDT akan berdepan Machida Zelvia pada 30 September manakala Bangkok United akan kembali ke Liga Thailand untuk bertemu Ratchaburi pada 28 September.